Betul tak Ali cakap? Kan dia dah cakap dah W Moto RT2 ni dah hit dalam market, nampak? Sampai dah 1, 2, 3 dah sold mat dalam masa 2 hari ni saja. Ali just nak beritahu W Moto RT2 dah habis stok. Dah sold out dah semua. Okey, sekarang ni tinggal abang dia je RT3. Okey, untuk RT2 ni kau nampak kita bagi free ke apa? Dah siap sekali pasang dengan tobok. Yang ni kita nak deliver dekat customer. Yang pasal Husky ni Ali dah beritahu kan video tadi kan, Ali dah sold. Tapi ada satu motor special yang tunjuk kat korang yang Ali dah sold. Motor yang cc yang besar, lepas tu size yang agak kecil, mungkin orang tu minat yang size kecil tapi dari cc besar. Meh, kita tengok motor apa. Let's go. Kita pergi kat bahagian belakang, nampak dah nak tutup dah. Tapi tak apa, Ali just nak tunjuk kat korang. Ini dia, W Moto HDV 250i. Okay, yang ni yang full project punya. Yang dah siap sekali dengan sideboard dengan topbox sekali. Dah sold dekat orang Pahang. Orang Pahang mat beli. Terima kasih kepada orang Pahang, terima kasih kepada korang semua yang mana support Ali. Sekarang ni insyaAllah, okay, stok untuk 250 ada masih ada lagi, tapi korang kena PM dululah ke Adli, okey, sementara stok masih ada. ATH 250 ada last stok dengan Adli. Untuk yang ni dah habis stok juga. Yang ni pun dah sold out tau. SDV 250i standard full project semua dah sold out. Okey, kalau katakan korang berminat dengan model lain, apa lagi tunggu? Stok tengah ada sekarang ni. Main terus PM Adli. Alright, bye bye.